Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mari kita mulakan dengan bacaan umur kita Al-Fatihah. Okey, boleh bagi tahu kat grup kita dah start Siapa-siapa tulis. Okey, saya akan mulakan, saya akan sharing slide. Sekejap sharing slide. Okey, buka video Macam saya cakap buka video supaya saya tahulah yang tuan-tuan ada kat sini. Okey, kita start buka video kat video. Kalau siapa tak ada Kalau siapa tak ada tudung, tarik langsir kat tepi tu. Okey, kejap. Saya punya slide. Okey. Okey, hari ni kita punya topik adalah rekrutmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, bagi yang baru sampai, ada 8 orang, termasuk diri saya. So, saya akan mulakan. Okey, macam sekali lagi saya cakap, buka video. Apa nama tu, supaya kita tahulah yang anda berada di sini dan kita boleh bincang dengan elok. Benda ni kalau kata sekadar sekali imbas je, baik dengan YouTube. Kan? Betul tak? Kalau kata apa satu hala je, baik dengan YouTube. Okey, sekarang ni bukan sesi YouTube. Ini sesi sharing dan training kan. Okey, so rekrutmen, kunci legasi dan kebebasan sebenar dalam bisnes takaful. Buat bisnes takaful ni, dia dah bebas dah. Tapi sebenarnya, tak cukup bebas lagi kalau anda tak pergi kepada satu tahap lagi, iaitu nama dia rekrutmen. Okey, boleh faham Ini yang kita kena sedar lah sebelum kita pergi lagi jauh. Okey, okey, kat sini saya ada buat satu gambar. Kalau siapa perasan lah, saya buat gambar main chess kan, main chess. Agak-agak kenapa saya letakkan gambar ni? Cuba cuba ni sikit, respon sikit sebelum saya beritahu sebab dia. Wah. Ada idea? Sebab Mini. rekrutmen ni dia kena penuh dengan strategi. Okey, very good. Lagi? Strategi tu betul. Saya suka tu. Itu ayat yang betul sebenarnya. Dia betul-betul strategi ni. Dia betul-betul strategi yang betul-betul strategi. Dalam rekrutmen ni betul-betul strategi yang betul-betul strategi. Jadi saya akan detailkan lagi pasal strategi. Kemudian dalam rekrutmen ni, dalam bisnes ni, mereka yang sedar tentang rekrutmen ni dan menjalankan proses rekrutmen ni, dia adalah mereka-mereka yang dia macam ni tau. Kalau anda tengok papan chess, kalau tengok papan chess kan, yang kat depan tu siapa? Yang kat depan. Papan chess tu yang kat depan. Bidak kan? Apa? Kita panggil bidak. Penuh. Apa? Apa pound, pound. Kalau dalam bahasa Inggeris dia pound. Pound tu dia adalah backup kepada dia adalah muka depan. Muka depan Masuk muka depan ni dia boleh dikorbankan pada bila-bila masa. Faham tak? Pound ni dia adalah untuk pembuka jalan kepada orang kat belakang. Orang kat belakang tu adalah contohnya bishop, knight, queen, king, betul tak? Jadi bidak kat depan ni kalau kita dalam takaful ni, kalau bidak kat depan ni adalah agent lah. Faham tak? Agent. Jadi yang kat belakang ni adalah leader-leader. Jadi kita ni kena naikkan pangkat diri kita untuk jadi leader dengan cara merekrut. Baru betul kita main chess. Sebab kalau kita tak pergi naikkan pangkat diri kita daripada pound kepada knight ke daripada bishop ataupun of course lah kepada king, kan, yang paling powerful kan. So selagi tu kita akan duduk dekat pound yang kuasa dia tak berapa power sangat. Main chess kan? Semua main chess kan? Ada ada siapa tak main chess ke? Kan? Pound ni kuasa Tak, dia tak berapa power sangat. Kan? Sudaya tak main chess? tak main, tak pandai. Wah, dah Langsung. baca main, dah baca. Tak pandai Macam juga. Macam. Tak pandai. Mimi main chess. Okey. main. Bagus. Damaji Damaji okey, Damaji pun boleh juga. Damaji ni dia orang kata apa? Dia dia anak je kan, tapi bila dia masuk ke pangkat naik atas tu dia boleh jadi haji kan. Haji ni dia boleh makan jalan dengan besar lah, dan dia boleh makan langkah ke depan ke belakang. Lebih kurang macam itulah maksudnya rekrutmen ni untuk kita naik naik level. Kan? So kat situ bagi mereka yang buat bisnes takaful ni sekadar nak menjual saja, dia ni macam pound je. Masa dia setakat tu je. Dia boleh makan pun makan sengit. Gitu.
Faham tak? Dia makan seringat. So Hidayah tak nampak sebab dia tak main chess. Okey, kejap lagi nanti boleh buka YouTube cari pasal chess 101, chess 101. Okey. Kemudian kalau ah, ah, okey. Kemudian kalau kata kita naik kepada level apa nama tu yang kat belakang tu kita ada rock, kita ada knight, kita ada bishop kan. Itu semua dia ada powerful dia masing-masing lah. So kat sini kenapa saya guna ni lah gambar chess ni. Okey. Sebelum tu, kenapa kita dekat sini malam ni? Kan? Kenapa anda berada dekat sini malam ni? Kan? So, adakah anda nak jadi CM? Kan? Saya tengok yang datang malam ni ada 11 orang campur saya. So, ni semua nak jadi CM ke? Nak. Bagus. Seorang je menyahut. Yang seorang menyahut tu, insyaAllah jadi CM. Yang lain tak nak. Amin. Okey, dia kena clear tau. Kenapa kita datang pada malam ni? Sebab kalau topik rekrutmen ni adalah satu topik yang anda rasa tak perlu, jangan datang. Kalau dah masuk pada malam ni, keluar daripada sini. Saya bukan halau. Tapi maksudnya, kalau anda tak ada cita-cita untuk jadi CM, Chief Agency Manager, so maksudnya topik ni tak berapa sesuai dengan diri anda. Faham tak? Boleh boleh follow tak Zakan ni? Sebelum kita lagi jauh. Boleh. Betul lah. Kalau topik ni tak bagus untuk anda ataupun bukan keutamaan untuk anda dalam industri ni, kan? So jangan masuk dalam uh, apa kata apa Zoom meeting pada malam ni. Kan macam tu. Tapi kalau anda rasa berbaloi, anda rasa perlu untuk masuk, so stay sampai habis. Boleh Okey. So, kalau kita dah kata kita nak jadi CM, tadi Cik Nawawi pun kata nak jadi CM, kita kena sedarlah CM tu dekat mana dan apa benda kerja dia. Kan? Dia dah bagi tahu kat sini dah sebenarnya. Ni dekat mana ni nak ambil ni? Yang ni sebelum pergi jauh. Yang ni kita tahu tak kat mana nak ambil benda ni? Ejen-ejen lama siapa tahu? Kat mana nak ambil benda-benda macam ni? Okey, apa kitab kita? Apa kitab kita? Maksudnya bukan kalau sebagai orang Islam kitab kita Al-Quran lah kan. Okey, maksud saya kitab ni panduan kita sebagai ejen Zurich Takaful. Dia ada satu nama dia Zanbook. Siapa yang baru tahu hari ni kita ada kitab nama dia Zanbook. Tak apa, mengaku je. Saya baru tahu. Tulis dekat 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 apa nama tu? Dekat chat. Saya baru tahu ada Zanbook. Siapa yang baru tahu hari ni ada Zanbook? Pernah dengar tak Zanbook? Ataupun first time dengar? Tak ada yang mengaku baru first time Pernah. dengar. Okey. Pernah. Benar Okey, bagus. Zanbook ni adalah uh, kita punya panduan lah. Panduan kita, panduan dekat dalam industri ni, anda nak tahu macam mana semua benda termasuk reinstatement kan, termasuk promotion, naik pangkat, semua dekat Zanbook dah tertera di situ dah. Kan? So satu benda yang tertera di situ juga adalah tentang apakah perjalanan kita selaku ejen. Hari ni ada ejen baru juga yang masuk. Saya tengok kat sini Umu ada. Umu ni ejen baru lah. Kan? Umu ejen baru buka video. Yang ejen lama kenapa tak buka video kan? Okey. So Umu, saya nak beritahu dekat dalam Zurich ni dia ada pathway untuk kita menjadi leader Okey. Kita sekarang ni wealth planner. Kemudian kita bergerak ke arah Assistant Agency Manager. Nama dia AAM lah. Macam kita pada malam ni, AAM Suhidayah ada AAM Mimi. Okay, dia getting ready. Dia punya level tu getting ready to be a future leader. Nampak tak? Tu AAM punya level. Kemudian pergi ke AM, Agency Manager. Ni pangkat saya sekarang lah. Recruit and build a unit with multiple planners. Ni pangkat Agency Manager. Kemudian kita ada Chief Agency Manager iaitu Cik Rashdan. Recruit and build an agency group with multiple leaders. Maksudnya dia dah untuk recruit leaders. Dan kemudian dia ada Group Chief Agency Manager, GCM. Recruit, build and spin off multiple successful agency group. Kat sini, kalau Cik Rashdan dia mula start spin off leader-leader dia, maknanya leader dia tu menjadi CM pula. Kan? Contoh Suhidayah jadi CM. Jadi automatically kat situ Rashdan dah masuk ke level Group Chief Agency Manager. Faham tak? Badan yang paling dah pergi ke situ. Jadi kita ni berada di pangkat mana, kita kena sedar yang kita ada potensi untuk naik kat dalam industri ni bergantung kepada diri kita. Jadi kita kena sedar dulu. Maknanya pathway aku ni panjang lagi. Jadi apa yang saya nak bawa pada malam ni, kita jangan stuck kat sini je.
Kalau kata selama ni ada terfikirlah dalam niat diri hati kan, dalam diri tu, aku ni jadi ejen je lah sampai bila-bila kan. Saya minta anda batalkan niat tu. Ataupun kita panggil tajdid niat kan. Perbaharui niat tu untuk kita masuk dekat dalam industri ni to become a successful leader menjadi GCAM. Tadi kita cerita about CAM, sekarang ni kita big picture balik GCAM. Boleh? Kita mesti pergi ke sini. Sebab ini pathway yang telah ditunjukkan oleh kitab kita iaitu Zanbook. Zanbook cakap bukan sekadar jadi web planner, bukan sekadar jadi AM dan dah boleh relax. Okay, relax lah macam Sridaya kan. Income dah dekat 10K, 11,000, 12,000 kan. Assistant agency manager pun dah seronok dah. Dia pun tidur. Cukup lah. Tak payah lagi naik atas lagi. Kan? Anak pun dah cukup pakai, pampers cukup, cukup. Tak boleh. Kena tolak lagi diri. Naik lagi. Saya pun tak boleh tidur. Saya kena naik lagi. Sebab pathway tu dah tertera untuk kita. Sayanglah. Contoh. Kat sini ada yang bekerja juga kan. Ataupun ada yang pernah bekerja. Saya adalah salah seorang yang pernah bekerja. Maknanya bekerja dengan gaji lah kita cerita ni. Bos beritahu kita, okey sekarang ni awak masuk 41. Sekarang ni dah lain kan. Government punya tu lain. 41, awak boleh naik 44, boleh naik 48, boleh naik 56. Awak boleh pergi ke jusa A, B, C apa ni semua kan. Tapi kita cakap, saya 41 pun okey lah bos. Kan? Rugi lah. Kat situ kerugian akan berlaku. Dan saya akan tunjukkan lagi apa lagi kerugian-kerugian yang boleh berlaku. Kan? Okey, apa yang kita tinggal lagi. Okey. Apa itu rekrutmen dalam takaful? Bagi siapa yang tak tahu, rekrutmen maksudnya kita train, rekrut, kita masukkan, bina tim bawah kita. Tim bawah kita. Kita create, kata apa? New blood ataupun kita panggil agent yang duduk bawah kita menjadi partner kita. Menjadi partner kita. Jadi ini rekrutmen dalam takaful, bersama-sama buat bisnes takaful ni. Kita mesti ada team members yang follow kita. Rekrutmen ni sebenarnya daripada hari pertama kita kena fikir. Bukannya kata apa, nantilah lepas dah 2 tahun baru fikir. Tak, sekarang kena fikir. Nanti saya akan tunjukkan juga. Okey, kenapa kena rekrut? Jom kita pecahkan minda sekejap. Kenapa kena rekrut? Kenapa kena rekrut? Okey. Okey, cuba tengok gambar yang saya tunjuk ni. Ada siapa nak komen tak? Sorry. Gambar ni. Beza dua orang tua ni. Ada siapa nak komen tak? Cuba bagi sure sikit. Firdaus ni boleh? Abel Firdaus kita. Cuba bagi ni sikit. Kata apa? Apa yang anta lihat dengan dua gambar ni? Tes. Hui, sedap ada punya ni. Mike. Dua gambar yang berbeza. Yang pertama sebagai salesman dan juga sebagai manager. Kita tahu salesman kerja dia gerakkan. Ibarat gerakan. Gerak, tak makan. Tak gerak, tak makan. Gerak, makan. So sekarang ni, salesman, adakah kita nak jadi sebagai salesman sampai ketua? Okay, gambar sebelah kiri. Ataupun kita nak menjadi ke suatu level yang lain. Walaupun kata umur yang sama, tetapi dari dua kerja yang berbeza. Satu sebagai jurujual dan satu sebagai pengurus. Terima kasih Firdaus ni. Nampak itu adalah view yang baik sangat baik Kalau tengok gambar ni kan, kalau gambar ni sepatutnya memberi satu point of view yang sangat baik. Okey, point of view yang sangat baik. Okey, kalau tengok ke sini, tadi saya terlupa nak respon. Cik Nawawi dengan Umu baru tahu ada Zanbook tak apa. Welcome to the new world. Welcome to the new world. Welcome to the Zurich Takaful. Kita ada Zanbook Tak apa, nanti saya tunjukkan sekali lagi sekali lima Zanbook tu Ingatkan saya. Okey. Beza dua orang tua. Okey, tuan-tuan dan kasih sekalian, kita semua akan tua. Setiap kita ni semua akan tua tau. Kita akan sampai jikalau rezeki kita ada usia panjang lah kan maksudnya. Kalau kita meninggal muda, itu takdir Tuhan jugalah kan. Jadi maksudnya, jikalau kita menua sama-sama, kita nak menua yang mana? Sebab kita akan kekal buat bisnes takaful ni insya-Allah kan. Tapi kita nak buat bisnes kita nak menjadi sebagai apa? Cuba kita pilih. Kalau kita select, katakanlah kita menggambarkan diri kita sekarang ni dah berusia 55 tahun. Time tu dah mula orang merisik, bukan merisik dah kot. Kalau Firdaus Azmi dah ada darjuju.
kan. Macam saya mungkin ada orang berisik lah kan. Nak masuk kan, nak kahwin ni Mula Oman mungkin pun orang nak orang apa anak orang dah merisik Khadijah. Anak Luqman kan. Itu kan. Dah nak jadi apa kata apa mertua dah kan. So kita time tu kita masih lagi nak buat sale sahaja semata-mata ke macam sekarang ni? Ataupun time tu kita ada 30 orang ataupun 50 orang agensi bawah kita, ejen-ejen bawah kita, yang mana ejen-ejen tu bekerja sebagai team members kita. Nampak tak? The way on how you thinking about yourself on the future kan, dia akan membawa. Sebab tu saya cakap awal tadi kan, kalau kata kat sini tak ada niat nak jadi CAM, keluar daripada Zoom ni. Saya tak marah, maknanya keluar je. It's okay. Sebab kalau kita tak ada niat nak jadi CAM, apa yang kita bincang benda-benda ni tak guna. Macam itulah yang saya beritahu. Okey, ini gambar pertama. Gambar saya beritahu macam ni. Ini sebagai kita fikir diri kita. Takkanlah bila tua nanti aku masih lagi buat kerja yang sama ni. Bukan salah. Dia tak ada istilah salah atau betul. Tapi maksudnya apa pergerakan ataupun apa kita punya movement ataupun apa kita punya growing dalam hidup ni sebenarnya. Kan dalam industri takaful ni. Kan kita dah tahu dekat Zanbook tadi dah tunjuk kalau siapa yang belum tahu tadi saya dah tunjuk dah dekat Zanbook tu ada 4 pangkat atas kita. 4 pangkat atas wealth planner ni. Ada assistant agency manager, ada agency manager, ada chief agency manager, ada group chief agency manager. Tapi kita selama 40 tahun masih lagi dekat wealth planner. Nampak tak? Sebab tu Quran ada sebut pasal orang yang mensia-siakan kan? Orang yang mensia-siakan waktu, orang yang mensia-siakan dia punya usia dia kan? Tak ada pergerakan ke depan. Nabi SAW 23 tahun tu Nabi berjaya membina sebuah negara. Takkan kita tak berjaya nak membina sebuah agensi? Kita umat Nabi. Nampak tak? Itu saya cuba nak relatekan macam mana. Sebab dalam takaful juga sebuah perjuangan. Bukan semata-mata kita ni offer orang kita dapat komisen. Tak. Kita selamatkan satu keluarga daripada bencana musibah kewangan. Nampak tak? Relatekan dengan perjuangan kita. Kan? Relatekan. Kita tarik orang daripada, macam Rashdan tarik saya menjadi seorang konsultan takaful, mengeluarkan saya daripada B40, sekarang ni T20. Kita boleh tarik orang-orang, kawan-kawan kita untuk join kita menjadi T20 macam Suhidayah. Suhidayah T20 dah. Nampak tak? So, kita takkanlah kita nak biar dia seorang-seorang T20. Kan? Kita kena follow sama dengan dia. Itu contoh. Kan? So, dengan itu, kita punya umat Melayu Islam kita ni boleh kata apa banyak lagi dapat kek ekonomi ni, zakat pun akan banyak lagi diberi. Okey, itu dah melalut sikit lah, dah ke depan sangat. Saya nak next okey, kenapa kita kena buat rekrutmen juga? Okey, nampak cuba tengok ni. Cuba tengok ni. Okey, cuba tengok ni. Mimi Mizah ada? Ada. Okey, Mimi cuba tengok ni Mimi. Apa yang Mimi boleh share sikit dalam sepatah dua kata tentang dua gambar ni? Tadi si Firdaus dah share. Mimi pula. Yang satu tu tangan dia 2. Satu lagi tangan dia banyak. Kenapa di tangan dia banyak? Sumber income yang banyak lah. Rezeki yang banyak. Okey, macam mana kan? Kita tengok kat sini. Sumber income yang banyak ataupun kita panggil multiple stream of incomes. Datang daripada recruitment. Sebab dia ada 10 ejen. Dia ada 100 ejen. Semua ejen tu, bila kita menjadi leader, kita rekrut dan kita jadi leader, kita ada overriding. Setiap portion daripada team members kita tu membawa kepada kita punya income dibayar oleh company. Company bayar kita sebab kita rekrut dan kita train dia. Nampak tak? Hasil jualan itu dapat kat kita. Itu dia panggil rezeki 1000 tangan. Okay? Ni yang saya nak bagi idea lah sikit. So, it is important of recruitment. Kemudian, leverage. Ini kadang-kadang orang terlupa tau. Terlupa pandang benda ni. Leverage ni maksudnya, kita membina kita punya life tu dengan kita gunakan leverage orang. Kan? Maknanya, jualan tu boleh dikembangkan dengan kata apa? Dengan leverage hasil daripada membina tim. Okey. Kita dah sampai ke 20 minit pertama. Saya nak share video. Boleh tak? Saya nak share video sekejap. Video ni saya dengar pagi tadi. Siapa pernah dengar Azri Walter? Saya pernah tahu pasal salesman sama dengan juruan manager pengurus jualan. Kudrat tak sama. Kudrat tak sama. Apa? Kita tengok ni, DMA Islam. DMA Islam. Okey. Ini video ni kalau DMA Islam. Okey, saya nak share satu petikan video Azri Walter.
Saya nak kita sama-sama dengar dengan betul-betul. Betul-betulnya dengar. Betul-betulnya dengar. Dan kalau boleh, biar tersiat kulit anda. Mendengar Zero Water Influencer. Betul, Cik Nawawi. Okey, kita dengar Dengar sama-sama. Sekejap saya share. Saya kena share sound sekali. Sebentar anak muda. Mana tadi? Ah, eh, jap. Sebentar Okey ni. Saya siap tanda lagi. Kalau dekat dalam dia punya ni, saya ada tanda. Ni. Nampak ni, 1 minit 30 minit ke 1 minit ke, apa yang panggil minit pertama 30 saat minit ke 1:30 Okey, kita dengar dengan minit 3:43. Sebab kalau kau jual seorang, terutamanya kalau offline, engkau akan dijumpai mayat kau di kaki 5 orang jumpa dan duit tak apa ada. Waktu tu umur kau 63, tengah pitching. Kau faham Siapa salesman tapi tidak buat rekrutmen, dia akan mereput dalam dunia sales. Faham tak? Kalau faham tak, faham ramai-ramai. Faham tak? Kalau kau salesman tapi kau tak buat rekrutmen, kau akan mereput. Okey, kita dengar lagi. Ada tak siapa yang tengah nak rekrutmen ke? Ada tak? Ada problem tak nak rekrut, susah nak cari orang ke apa ke? Tak kisahlah kau tafakul ke apa, kau tengok leader-leader kau yang kaya semua sebab dia Okey, dia ada sebut pasal tafakul. Kita takaful, dia sebut tadi tafakul. ada team. Kalau kau seorang-seorang terbangak-bangak usung iPad kau tu dengan blazer Thomas kau tu, mampuilah kau. Faham? Encik tak patut mengatakan ini. Tak, ini adalah untuk kau wasiat kehidupan. Habis. Jadi lauk lah korang. Sampailah kau usang nanti. Faham tak? Yang mana buat sale? Faham. Okey ke beli kereta second sebab tak nak hutang? Okey dek. Kalau tak okey, kalau tengah bawa, Jadi satu lagi. dia tak boleh masuk, pakul ni. Yang jual kereta, yang jual SIM card, yang jual kerusi, penapis air. Kan kau ingat saya pesan ni? Kalau kau jual seorang, lambat laun kau akan drain. The only way untuk jadi kaya dalam dunia sales adalah kena bina team. Tujuan untuk masuk, tujuan kita buat sale adalah supaya tak payah buat sale lagi. Faham tak? Ini falsafah. So, saya start dulu, tapi sebab saya tak faham. Dulu saya buat, jual barang. Satu hari saya start rasa berlendir kat celah kangkang saya. Berhenti je buah pokok, masukkan tangan dalam seluar. Lepas tu, apa ni? Masa tu pukul 11.45 malam. Tengok duit ada RM225. Saya termenung, cakap apa aku buat ni? Aku berhenti kerja. Keluar dari dunia kerja. Aku meniaga ni. Sebenarnya supaya aku tak payah hidup separuh mampus. Apa aku buat ni? Faham tak? So start tu baru saya faham. Jadi saya mulakan gerakan rekrutmen. Okay? Sales team kira anak buah lah kan? Okey, saya Macam-macam lah nama diorang tak anak team lah. Untuk diorang beraktikan je. Bagi budak tu rasa style. Anak team lah, cucu team. Okey, saya stop sharing dia. Dah sampai tu. Okey. Macam okey tak? Kalau rasa tak nak buat rekrutmen juga, cubalah ulang-ulang dengar apa yang dia cakap tu. Dia cakap tu real. Maksudnya bila kita dalam industri yang melibatkan jualan ni, takaful adalah salah satunya. So kita kena tahu dan sedar bahawasanya kita ni ada dua jalan tau. Dia macam ni. Siapa pernah main sampan ataupun pernah kayak? Pernah kayak? Saya pernah kayak sekali je semua hidup saya. Saya pernah kayak sekali je. Itu pun time Ta'aruf Week punya apa panggil
Apa dia panggil takrui punya tu program dia Orientasi. apa? Orientasi. Bukan, dia ada orientasi tapi untuk sebelum menuju orientasi tu, komiti-komiti takrui ni dia suruh macam bonding lah kan, macam bonding, buat-buat meeting apa benda kan. Dia ajak kita orang pergi kayak. Ingat lagi. 2000 Icebreaking. ice breaking apa benda tak tahulah apa, dah lama tinggalkan dunia-dunia kanak-kanak ni kan. Okey, 2012 kot time tu. Jadi event yang dibuat tu adalah kayaking kan. So saya buat kayak, saya main kayak tu dengan kawan kan. So dia ada dua keadaan tau kayak tu. Kayak ni dia kena jalan kiri kanan tau. Kalau kita jalan kanan je, dia akan berputar. Kita akan berputar sahaja dekat tempat yang sama. Okey, dalam industri kita, takaful, dia juga adalah kiri dan kanan. Kanan kita kena buat sale, kiri kita kena rekrut. Kanan buat sale, kiri rekrut. Kanan sale, kiri rekrut. Dia macam tu. Baru korang akan bergerak ke depan. Kalau korang buat sale je, korang akan berputar kat tempat yang sama je. Betul kita cakap tadi, wealth planner tadi tu, maintain wealth planner sampai ke tu. Itu yang Azri Walter sebut pasal mereput tu. Mereput. So, kita kena mengelakkan diri kita daripada mereput. So, kita kena buat dua-dua tu. Okay, boleh faham Alright. Okay, so, setakat ni ada soalan ke? Ada soalan tak? Setakat ni. Tak ada soalan Tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, saya nak pergi skip ke sini terus. Okey, kat sini saya cakap itu kenapa kita kena rekrut, bila kita kena rekrut, kenapa kena rekrut sekarang ataupun malah lebih awal. Okey, katakanlah ini cerita 3 tahun lepas. Ini bagi ejen lama lah. Hari pertama sebagai ejen saya mula merekrut. Kan? So year 1 awak cuba try rekrut, dapatlah 4 orang. Kan? Daripada 4 orang ni 3 orang yang stay. Kemudian daripada tahun kedua, kata apa? Rekrut lagi. So kat situ ada berapa orang stay? Ada 6 orang stay. Sorry, 4 orang, 10 orang, dan kemudian pada tahun ketiga tambah lagi. So kita ada 22 orang. So masa waktu ni, kalau kata kita punya sales timing dah kena, dah cukup kota kita punya sale, kita dah ada 22 orang, mudah-mudah je kita akan naik pangkat. Tapi kebanyakan orang dia sangkut, dia sale dia lepas. Sale dia lepas. Tetapi rekrut dia tak cukup. Betul tak kawan-kawan? Siapa yang angguk-angguk tu sebab dia tengah fight untuk rekrutmen, tengah fight untuk naik pangkat. Kebanyakan sangkut sebab rekrutmen. Jadi kat sini kita kena clear. Kita kena clear untuk rekrut. Rekrut tu kena berjalan. Kalau boleh seiring sekali. Sebab apa Ni saya ada bagi saya tunjukkan satu slide. Sebentar dekat sini. Bukan sini, bukan sini. Sini tu bukan juga. Ni, ya. Okey, kenapa? Sebab setiap prospek yang ada dekat dalam diri anda ni, yang anda listkan tu, dia sebenarnya ada 2 peranan, ada 4 identiti. Ada 4 identiti prospek. Ini saya nak anda semua menginsafi benda ni. Biasanya prospek tu kita letak dia satu je dia punya kehidupan dia, iaitu sebagai klien je. Rugi. Dia satu makhluk Allah Ta'ala tu, yang kita dapat jumpa tu, dia ada 4 peranan untuk kita jumpa dia. Sebagai seorang takaful fighter. Pertama, sebagai klien. 2, sebagai COI, Center of Influence. Maksudnya dia boleh tolong bagi kita cadangan-cadangan nama. Yang ketiga, dia boleh jadi ejen. Percayalah. Ada je kebanyakan orang-orang yang dekat dalam grup kita ni, dia asalnya ejen. Kan? Yang ketiga, dia boleh jadi sebagai nominator. Dia boleh tolong bagi nama. Ada tak cik, kenal tak siapa-siapa yang tengah nak cari income kan? Ataupun tengah nak bawa habis SPM ke kan? Tengah tak tahu nak buat apa kan? Boleh, anak buah saya ada seorang. Boleh awak jumpa dia, bentangkan dia. Okay, boleh faham? So kat sini saya nak anda semua melihat satu orang tu ada 4 peranan. Termasuk yang dah banyak-banyak klien, contoh macam Mimi Miza, Suhidayah, Lokman kan. Ni semua orang yang banyak klien dah. Jadi jangan tengok dia orang hanya sekadar klien. Kan? Tengok dia orang dengan 4 wajah ni. 4 wajah. So maksudnya kita sebenarnya tak payah pergi jauh untuk kita dapatkan bakal ejen kita.
Baru-baru ni saya hantar satu WhatsApp yang sangat simple kepada klien saya, yang saya sebenarnya tak terfikir yang dia ni boleh jadi ejen. Hari ni dia dah jadi ejen dah. Nampak tak? Hari ni dah jadi ejen dah. Jadi Boleh tak share message tu? boleh 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 boleh. Saya kejap Kejap Okey, message tu simple saja. Kita cakap, kita tanya dia soalan pasal ada tak yang dia kenal siapa-siapa yang berminat untuk jadi ejen. Macam tu je message tu. Faham tak? The idea of message tu itulah. Nanti saya bagi dia punya detail message. Nak cari sekarang ni tak terjumpa pula. Tapi the idea of that message adalah apa nama tu? Ada tak kenal sesiapa yang sedang nak cari kerja ataupun tengah tengah mencari pekerjaan, kan? Ataupun tengah nak cari bisnes. Tu dia punya message macam tu je. Kita message ada kepada targeted market kita ataupun klien-klien kita. Nanti dia akan respon macam tu. Ya, Ada tak? Kalau sempat jumpa ni boleh bagi terus kan? Ah, Kalau tak jumpa nanti saya bagi link. Boleh InsyaAllah. Kejap. Ada tak? Tak jumpa lah. Bukan. Tak terjumpa. Okey. Okey. Sini habis So, ini yang benda pertama yang saya rasa kena buat, iaitu kita tengok balik senarai prospek kita. Kemudian, langkah pertama juga pada malam ni yang kena buat adalah kita kena fahamkan game plan rekrut. Okey, apakah game plan rekrut? Tengok Zanbook. Okey, siapa pernah tengok ni? Naim pernah tengok sini tak Naim? Naim nak jadi AM kan? Naim Manduri nak jadi AM kan? Bawa tim kadet. Betul. Naim dah pernah tengok tak ni? Dah pernah tengok? Belum, tak pernah tengok. Okey, mari tengok sama-sama. Nak tengok tak? Mimi Miza pernah tengok tak? Pernah. Dah hadam betul-betul tak benda ni? Okey, bagi sesiapa yang sekarang ni pangkat West Planner, anda tengok yang atas ni. Atas kali ni. Yang pangkat West Planner, tengok atas ni dulu. Maknanya, capaikan pangkat anda ke AAM dahulu. Faham Umur tengok atas ni umur Umur jadi AAM dahulu. Jadi dalam 6 bulan umur jadi West Planner, umur dah bulan kedua dah untuk West Planner. Umur cari 80,000 ACE selama 18 bulan. Bukannya sebulan umur. 18 bulan. Which is long way to go lah. Banyak masa lagi. Umur kena ada 85% persistency dan 3 orang je manpower. Cik Nawawi belum lagi kan jadi AM kan. Cik Nawawi 3 orang. Tapi saya tahu Cik Nawawi dah mula start recruit. Very good Cik Nawawi. Sekarang ni Cik Nawawi cari 3 orang je. 3 orang ni. Tapi kalau boleh lebih lah. Sebab kita nak recruit ni bukan sebab nak cukup-cukup makan je. Kita nak lebih. Kan? Ingat tak tadi? Kita kalau selagi boleh lebih, lebih. So, dengan 3 orang, kan? Kita cukup 80,000, kan? Kita naik AAM, pangkat AAM. Dan bila naik AAM, anda ada overriding 5% daripada jualan ejen-ejen anda dapat 5%. Nampak tak? Ini macam mana yang dinikmati oleh Suhidayah, Mimi Miza dan juga Lokman lah. Ini kita punya AAM ada dalam ni. Kemudian, yang AAM tu, ataupun yang memang nak fight untuk AM, tengok sini. Tengok sini, hadamkan betul-betul. Kalau boleh ni, Mimi Miza, tampal dekat peti ais. Tampal ni. Print, tampal ke peti ais. Baru hari-hari kita tengok apa kita punya perjuangan. Tidaklah kita ni hanya kata apa, buat kerja tu tak ada arah. Faham tak? Tak ada arah. Kita tak tahu apa kita punya matlamat. So, kita kena tengok sini. Dalam masa 24 bulan kita berkhidmat sebagai web planner, kita kan ada 150,000 group FYP. Dia dah tak pakai ACE, dia pakai FYP. Collected kan? Lepas tu dia kena ada production, dia adalah 80,000 tu kita saja. 80,000 daripada group tu kita saja. Lepas tu persistency mesti 85%. Dan kita mesti ada nampak ni. Ini game dia ni. Ni kena faham betul ni. Game dia ni. One qualifying AAM or one promotable AAM or one promoted AAM in the past 24 months. So, kita kena membentuk satu orang AAM bawah kita. Sekurang-kurangnya satu. Sekurang-kurangnya. Kan? Maksudnya, budak bawah kita dah ada yang mereka ni
ada rekrut juga. Macam tu. So kita kena susun. Kena susun betul-betul orang bawah kita tu. Sebab tu pada malam ni kenapa saya buat recruitment sharing ni? Sebab saya fikir kita kena merancakkan budaya rekrut. Mulai pada malam ni merancakkan budaya rekrut kita kena, sebab saya tahu nak promote ni bukan senang. Sebab saya pernah promote ke AM ni bukan member susah lagi kan. Maksudnya bukanlah kata susah, maksudnya dia memerlukan satu pengorbanan lah. Pengorbanan lah. Kalau sekadar kita buat sale, kita enjoy sale saja, kita tak ke mana. Kita kena susun orang bawah kita. Dan kita kena pastikan orang tu achieve dia. Macam contoh kat sini, dia nak promoted AAM ataupun promotable AAM atau qualifying AAM. Nampak tak? Maksudnya orang sedang cerita orang bawah kita tu mesti ada 3 orang ejen. Maksudnya dia tu berpotensi untuk buat 80,000 production ACE dalam masa 15 bulan. Dia mesti ada. So Hidayah you kena ada seorang. At least. Tapi kalau nak sedap, buat 3 orang terus. Supaya nanti tim you akan jadi sangat kuat. This the idea. So, kalau kita hanya fikir sale saja setiap hari, sebenarnya barang kita tak habis siap. Faham tak? Kita kena fikirkan untuk menyusun rekrutmen dengan susunan yang paling betul dan mengikuti kata apa undang-undang dalam Zanbook ni. Ingat saya cakap ni kitab kita. So follow this one. Kalau kata kita tak tampal benda ni dekat peti ais ataupun dekat tempat kerja kita ataupun dekat kita punya whiteboard kan. Macam kat bilik saya ni saya dah beli 2 whiteboard. Kan? Satu dekat office, satu lagi dekat sini. Tambah lagi. Umur pernah masuk office saya tambah satu lagi whiteboard umur. Kan? Sebab saya nak nampakkan clear. Kan? So kat sini tengok tu berapa orang dia nak. Dia nak 4 qualifying WP. Apa maksud 4 qualifying WP? 4 qualifying WP ni maksudnya wealth planner tu mesti cukup 15,000 ACE setahun, Suhidayat. Faham tak? Dan kemudian kena ada minimum total 8 wealth planner. Tapi saya bagi nasihat, jangan buat minimum. Macam Abang Rashdan share kan, dekat Mimi, dekat Lokman kan. Try buat 1/2 juta. Kalau boleh lebih lagi. Sebab itu akan strong. Itu dari segi production. Tetapi production tu bukan production you seorang. Dia mesti group. Sebab kalau you seorang-seorang, dia masih lagi personal producer. Dia mesti go for group. Maksudnya minimum total 8. Ni minimum total 8. Masa saya naik AM dulu, saya ada 25 orang. 25 orang sebagai kata apa, ejen saya. Jadi kat situ yang kita kena clear. Lepas tu, you kena ada BAMC. Ini benda simple lah. Benda yang training ni pada saya simple. Kita masuk BAMC. Tak silap saya, Lokman dah pergi mana? BAMC kan? Okey, Lokman dah pergi. Mbak, kita kena standby tu. Kita kena clearkan benda-benda yang remeh-temeh ni. Macam orang kata apa, program ni kan. Kita benda ni settle awal. Yang supaya kita boleh fokus kepada yang ni. Yang manpower management ni yang kita panggil agak tough. Bukanlah susah, dia agak tough. So bila you clear dengan benda ni, dia punya kriteria tu bukannya satu kriteria aja. Maknanya kriteria dia bukan sekadar buat sale, Naim. Bukan sekadar buat sale, dia kena susun orang. Dan dia bukan sekadar susun orang, dia kena buat sale. Dia tu, dia saling bahu-membahu satu sama lain. So yang ni, kalau you betul-betul serius untuk naik pangkat, macam saya cakap, tampal. Tampal benda ni tampal. Okey, ada soalan tak setakat ni kat sini? Sebab ni benda yang penting Macam saya cakap lah, nak rekrut memang nak rekrut. Tapi apa tujuan nak rekrut? Kalau tak ada, saya next Next, fahamkan senjata yang ada. Yang ni kadang-kadang kita terlupa. Senjata ada dalam dunia ni yang di-create oleh orang kata apa, industri kita ataupun dalam kita punya company. So apa senjata yang ada untuk tahun ni? Apa senjata yang ada? AGA. Apa benda ni AGA? AGA ni adalah agent get agent. Siapa-siapa agent, walaupun dia adalah seorang new recruit, agent baru, walaupun dia adalah seorang agent baru, walaupun dia seorang agent baru, ingat walaupun dia seorang agent baru, kalau dia recruit, leader boleh bagi 3% with consent. Kita dekat badan memang kita on je. Maksudnya, setengah orang tu dia kata, aku tak nak recruit lagi sebab aku tak dapat apa-apa pun overriding. Ini pemikiran yang sangat silap. Sangat silap kan? Sebab selagi dia tak rekrut, selagi tu dia start kat situ. So, sekarang ni kita dah badan empire leader dah open dah, setuju consent kita. Kalau ada sesiapa ejen kita yang rekrut, dia rekrut bawah dia, 3% leader akan potong overriding bagi dekat you all. So maksudnya tak rugi. Dulu masa saya rekrut naik AM tu tak dapat pun. Kan?
Yelah, memanglah tahap itu merekrut tu untuk cukupkan kota, bukannya untuk dapat duit. Maksudnya, you boleh ada kelebihan kat sini. Boleh follow setakat ni, eh? Boleh follow setakat ni, eh? Okay. Next, apa senjata yang kita ada? Fast program. Fast program ni powerful punya powerful punya tools. Powerful punya senjata. Firdaus. Powerful. Fast program ni, Man, untuk pengetahuan, fast program ni, budak-budak ni, kan, dia orang yang new recruit, dia orang boleh join program yang mana kalau dia orang all out, dia orang boleh dapat duit di samping commission, dapat duit bulanan selama 18 bulan. Sebanyak 8,000 pula tu. Punyalah banyak. Jadi, fast program suppose ni memudahkan kita untuk merekrut orang. Cari ni, Surihdaya, cari yang ni, Lokman, cari yang gila duit. Bukan gila duit tu dengan benda yang tak betul. Macam ni. Gila duit rasuah haram. Gila duit riba haram. Gila duit yang halal. Bagus, dituntut oleh agama. Ni kadang-kadang orang kita ni bila sebut gila duit, dia macam ada negative thinking. Jangan negative thinking. Jangan negative thinking. Gila duit yang baik. Halal ni duit halal ni. Halal money, halal money. Kan? Duit halal ni, ajak dia orang rekrut, ambil tier 1 ke. Kalau kata dia macam mula-mula, ambil tier 1 atau tier 2. Tapi kalau tengok, dia ni talented, ambil tier 4, ambil tier 3 fast 18 pun boleh. Ada tak sesiapa yang tak faham pasal fast 18 ni? Atau fast 12 ni? Cuba jujur bagi tahu. Ada yang tak faham tak? Firdaus tak faham. Okey. Yang mana tak faham? Okey, tang mana yang tak faham? Dari segi requirement dia ke? Ataupun dari segi apa? Apa yang tak faham? Boleh tanya, boleh share tak? Ataupun nak tak faham langsung? Dari segi game dia. Ha? Game dia. Game dia, okey. Macam mana permainan fast ni kan? Fast ni macam ni. Maksudnya requirement lah. Okey, Encik Ilmi tak faham. Okey, saya share. Fast ni untuk ejen baru saja tau. Ni kena faham lah. Untuk ejen 2025 saja. Fast ni future acceleration future advance sales talent. Okey. Dia ada 2 program. Satu 12, satu 18. 12 ni 12 bulan. 18 ni 18 bulan. Clear kan? Okey. Maksudnya selama 12 bulan, kalau fast 12 ni selama 12 bulan, kita akan bagi monthly yang macam tu. Contoh, dia ambil tier 4, RM5,000 sebulan. So maksudnya setiap bulan RM5,000, RM5,000, RM5,000. Okey, macam mana dia akan capai RM5,000? Macam mana dia boleh dapat RM5,000? Ni tak campur komisen tau. Komisen tetap dapat. Itu yang best tu. Komisen tetap dapat. Itu yang best. Best gila. Komisen tetap dapat. Maksudnya, komisen yang 72 bulan tu ataupun 6 tahun tu, konsisten dapat. Cuma yang bila dia pilih tier ni, dia kena cukupkan kriteria lah. Contoh saya beritahu, tier 4 ni tak silap saya dalam 15,000 ACE. Sebulan dia kena submit. Cukup 15,000 tu. Tapi nanti tengok balik. Sorry kalau kata salah. Buka terus lah. Kejap. Buka terus lah. Buka terus. Boleh ada masa sikit lagi. Fast program. Bentar kita buka. Fast application. Sekejap Dia kena isi form Dia kena isi form dan BSM akan apa nama tu? Akan interview dia. Okey ni. Kejap saya buka, saya share screen. Okey, mari kita faham sama-sama. Alang-alang kita buat malam ni kan. Kita pergi terus boleh Barulah kita powerful kita punya sharing malam ni. Tapi kalau nak Boleh. ada soalan Mimi? Tak boleh. Ha? Boleh. Ni fast ke Zaf ni? Ni leader. Sorry. Dia ada 2 future leader. Future advance. Sorry. Terbuka salah. Nampak okey. Okey, kita tengok yang fast 12 tier 4 Okey, tier 4 ni dia kena buat betul lah. Mak dah hafal dah Daus. 15,000. Mak, kita kena hafal benda ni. Daus, kita kena hafal. Daus, Naim, Lokman, Umu, Surihdaya. Kita kena hafal. Baru kita senang nak cerita dekat ni. Kena hafal. Maknanya 5,000. Kalau dia nak dapat 5,000 sebulan, dia kena buat 15,000 ACE. 4 NOC ni maksudnya 4 case 90% ni maksudnya current year. Persistency dia. Dan 2 kali Zoom meeting dalam masa seminggu. 2 kali Zoom meeting tu pada hari Rabu dengan hari Khamis. Pada pukul 9 pagi sampai 10 pagi. Sahaja. Macam. Itu saja requirement dia. Itu dia punya game, Daus. Kan. So,
Dia buat benda tu, dia ikut flow ni, dia akan dapat 5,000 campur commission. Commission tu memang confirm dapat lah. Kan? Of course lah. Sale kan? Okey. Yang menariknya Fast ni pula, kalau kata dia tak achieve kan, dia tak achieve 15,000 ACE. Dia achieve apa? 10,000. So dia dapat yang 3,000 untuk bulan tersebut. Ataupun dia keep up. Maksudnya dalam 3 bulan, dia cuba try cukupkan 15,000, 15,000. Dia tak cukup. 15,000 bulan pertama cukup. Bulan kedua 10,000 je. Tapi bulan ketiga tu, dia cuba cukupkan 15,000 kali 3, 45,000 kan. Dia akan dapat juga semasa quarterly tu. Yang tertinggal. Nampak? Memang boleh kau tim baiknya. Requirement hanya pergi Zoom meeting 2 kali saja seminggu. Pukul 9 sampai pukul 10 pagi, Rabu dan Khamis. Nampak tak? Yang lain buat sale. Ada soalan, macam ada soalan. 5K tambah 3K commission. Contoh. Macam Daud share tu kan. Okey, betul. Nampak tak? So, ini memang buat duit. Okey, kalau Fast 18 pula, beza dia apa? Yang Fast 18 sampai 18 bulan. Maksudnya setahun setengah. Cuma requirement dia ada satu lagi tambahan. Iaitu, dia minta kita rekrut sekali. Nampak tak? Pada saya, okey. Sebab apa? Sebab apa? Memang kau nak rekrut sekali. Kau bukannya nak niaga saja sale kan? Kau nak rekrut sekali. Jadi, dengan ada booster macam ni, aku sanggup buat. Nampak tak? Nampak tak? Booster macam ni kita sanggup buat. Sebab memang kita tengah nak naik pangkat. Betul tak? Naim kan? Kita memang kan? Ni bagi ejen baru sebab tu, bila korang nampak Fast 18 dengan Fast 12 ni, siapa orang yang korang kena target untuk menjadi ejen? Orang-orang yang dia mata duitan ataupun dia suka dengan duit dan dia suka nak buat kerja-kerja macam ni. Macam tu. So, korang kena susun balik untuk Fast. Jadi, ni saya cakap memahami senjata. Inilah senjata dia untuk tahun ni kan. Senaraikan 10 orang dan guna ayat WhatsApp. Ini nanti saya bagi ayat WhatsApp tu. Okey, itu saja saya punya sharing. Ada soalan? AM Ashraf, Ya. yang Fast 12, 18 tu ada beza umur kan? Betul. Okey. Bagus soalan tu. Nak tengok Okey, kita tengok sekejap. Okey, Fast. Okey, mana tadi? Okey. Kalau Fast 18, dia sampai 45 tahun. 45 ke bawah. Maknanya 18 tahun sampai 45. Full time agent. Kalau Fast 12, dia sampai umur 35. Pun begitu. Pun begitu ini dah bincang dengan Rashdan dan juga Kak Jihan. Kak Jihan BSM kan. Boleh kau tim. Boleh faham? BSM boleh kau tim dia tu. Faham? Staff boleh kau tim. Okey, soalan lain. Okay. Kalau kita tengok pada fund punya requirement, dia Ha. full time agent, sebagai full time agent. Ya. Full time agent. So, macam mana kalau orang yang bekerja, dia nak buat takaful dan menggunakan apa ni, dia kira macam nak apply for fast lah. Boleh tak? Dia as long as dia boleh requirement dia untuk yang 9 apa nama tu, Rabu dengan Khamis tu. Contohlah ada orang bekerja macam nurse kan. Dia bekerja tapi dia shift hour kan. Dia kerja malam je, memang siang tu dia boleh. So yang ini dipanggil sebagai bergantung kepada masa interview dengan Kak Jihan tu. Kak Jihan dengan Kak Su tu. Yang itu dia ada kautim lah. Dia ada kautim. Asalkan dia boleh meet pukul 9 pagi tu, dia Rabu dan Khamis dia tercongok kat situ, settle lah. Kalau dekat Kuantan, kita semua kebanyakan Kuantan punya ni kan. Biasanya dia orang tak strict sangat lah. Setakat saya melalui dia orang ni, dia orang memang tak strict sangat. Fast ni, kita tak tahu tau dia akan muncul lagi ke tak. Sepanjang tahun ni, dia ada muncul. So, saya punya suggestion, rekrut seramai yang mungkin. Okey, ada soalan lain? Soalan. Ya, Man. Kalau terminated agent daripada company lain boleh masuk tak? Boleh. Terminated agent company lain boleh. Tak ada masalah. Kalau daripada Zurich gak nak masuk, dia ex-agent Zurich, dia kena 3 tahun. Saya ada dua calon. Tapi satu je yang nak join. Ustaz Haq. Ustaz Haq akan join balik kita. Dia akan masuk fast program. So kalau kata agent lain, lagi tak ada hal. Kalau agent luar, lagi tak ada hal. Okey, lain. Soalan lain. Clear So, senjata dah ada. Senjata ni jarang-jarang ada tau.
Senjata ni jangan-jangan ada. Saya beritahu. Kalau lah senjata ni ada masa time saya full time dulu, alamak, awal dah beli Porsche. Uh, Ya, ya. Kalau contohnya, uh, dia saya ejen Zurich, Aha. terminate, Hmm. masuk ke masuk ke company lain, Aha. terminate, masuk balik. Boleh? Bayar. Boleh, boleh. Serius boleh. Sebab dia anggap sebagai company, apa ni, company luar lah. Tu kira macam contohlah, kena terminate. So masuk company lain, Mhm. then dia tak lama resign. Ha. Oh. Macam nak buat kat diri sendiri je. Lain macam. Astagfirullahaladzim, bukan. Astagfirullahaladzim. Hey, Astagfirullahaladzim. ideal ini panggil idea liar. Idea liar. Tu idea liar. Bila dah masuk pukul 10 ni, ada idea liar keluar. Okay, soalan lain. Siut dah Daus. Mimi Mizah ada soalan ke tu? Tak ada. Tak ada Okay. Can we call it a day? Oh, Okay. Apa ni? satu yang rasanya bonus sebab Zurich dia buat fast ni dia tak clawback. Betul, betul, betul. Faham tak clawback tu apa? Clawback ni maksudnya dia kutip balik lah. Dia tarik balik kan. Kita punya duit yang dah dapat kan. Tapi yang fast ni, Tahu tarik balik. Alhamdulillah tetap clawback. Kan. Jadi, saya cakap, saya di sini anda kena tunggang benda ni. Memanglah bagi yang bukan ejen baru. Yang ejen baru umur lah. Umur, you kena ambil pas ni. Rugi kalau tak ambil. Macam saya dah selalu cerita kan dekat office kan. Kita jumpa training saya selalu cakap kan. Tapi bagi ejen yang lama, it's okay. Tak dapat fast. Janganlah kau berhenti pula. Idea liar tadi. Cadangan daun tu jangan ikut. Kan? Itu idea liar tu. Jadi kau kena cari orang. Tu je. Kau kena rekrut bina tim kau. Bro, kau tak nak join Zurich ke? Gila, requirement rendah kot. Hanya kena join meeting Zoom saja. Kalau group lain, kalau company lain, kan? You kena datang training 1 minggu 3 kali tau. Pakai smart, kena pakai tie. Cekak leher. Kan? Kalau leher tebal-tebal ni macam mana? Tak boleh pakai. Kan? Tak boleh pakai. Naik tie kan? Jadi, pakailah benda ni. Tunggang ni. Ini senjata. Sebab saya cakap senjata yang ada. Kan? Saya nak sedarkan kepada anda semua, senjata ni akan habis dalam masa 6 bulan ni habis. 2025 takkan muncul lagi dah. Senjata, kita tak tahu apa 26. Jangan tunggu 2026. Tahun ni lah rekrut 20 orang, 30 orang buat masuk dalam tim. Jadi, tim dah ada 20 orang, kau cukupkan production, orang kata apa, 2 tahun, 24 bulan sebagai, apa nama tu, web planner punya requirement untuk AM tu, dah cukup naik lah. Nampak tak? Itu je. Naik sebagai AM. Jadi, tunggang benda ni. Siapa yang hari-hari cerita pasal fast program? Boleh beritahu saya kat sini. Hari-hari cerita pasal fast program dekat kawan-kawan dia ataupun dekat social media dia atau dekat YouTube dia ke atau TikTok dia. Ada? Ada kat sini? Tak ada. Sayang kan? Senjata dah baik. Bukan keluar duit kau pun. Yang 5,000, 8,000 tu yang dia nak bagi dekat ejen-ejen baru tu bukan keluar duit kau, Naim. Tak keluar. Tak keluar duit kau satu sen pun. Kan? Suhidayah. Jadi, marilah kita menyiapkan otak kita buat kerja. Buat kerja rekrut ni. Ini untuk bina masa depan kita sendiri juga. Kan? Jadi sangat sayang kalau kita tidak utilisekan benda ni. Bisnes ni bisnes yang paling senang sebab duit orang lain sediakan. Duit orang lain sediakan. Kita hanya perlu kita hanya perlu buat kita punya aktiviti yang kita kena buat. Rekrut, sale. Itu je. Dah. Okay, boleh. So malam ni rekrut punya cerita. Rekrut ni kita jarang cerita sebab kebanyakan kita cerita pasal sale je. So saya nak membudayakan rekrutmen ni pula. So, InsyaAllah kalau ada lagi ni kita akan share lagi lah. Dia cerita rekrut ni panjang. Dia tak boleh habis kat sini saja. So kita buka ni sebagai satu permulaan. So saya rasa itu saja. Mudah-mudahan anda semua bertindak pada malam ni. Kalaulah kata ada sesiapa yang terus bertindak pada malam ni. Contohnya, malam ni juga Mimi Miza potong Zanbook tu, dia tampal kat fridge kan. Tolong share dekat grup. Benda-benda yang baru, yang bagus yang dapat daripada training ataupun daripada sharing kita pada malam ni kan. Cubalah try. Buat. Okey, saya dah buat dah ni. Jom. Siapa lagi nak join saya? Saya punya target 50 kata apa, leader. 50 agent join fast program pada tahun ni. Contoh kan. Kalau 50 program kan, 50 agent kan join fast program, tahun ni anda jadi rekrut, rasanya tak apa lama CAM terus Hidayah tu. Nampak? Amin. Nampak tak permainan dia? Jadi,
Bila sale kita dah reti buat, macam semalam saya bincang dengan Lokman. Lokman ni dah pandai buat sale. Man, entah dah pandai buat sale, man. Entah dah mahir dah buat sale. Sale ni dah jadi satu benda yang sangat senang bagi entah. Entah kena buat benda yang men-challenging diri entah, iaitu recruit and bawa ejen menjadi leader. Kena buat benda tu. Tak boleh buat Perlu daripada tak kita, Ashraf, Ha. perlu tak kita letak satu benchmark untuk kita as an agent lah. Mhm. Perlu tak kita capai satu tahap tu dulu baru kita nak recruit. Sebabnya recruit and sale ni kita perlukan masa. Dua-dua perlukan komitmen. Mhm. Kan? Hmm. Maksudnya sampai bila sale kita dah banyak mana baru kita akan fokus recruit ataupun kita Tak boleh. jalan serentak. Tak boleh. Kena serentak. Tak boleh. Tak kena serentak. Kena serentak Suhidayah. Walaupun anda rasa nak menenangkan diri dengan benda tu, saya tak setuju langsung. Sebab memang kena serentak. Memang kena serentak saja. Kalau tak, you akan rugi masa. You akan rugi masa. Kena mahirkan dua-dua ni. Sebab macam saya cakap tadi, berkayak tu kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Dia tak boleh kanan. Dia kalau kanan, kalau you try lah lepas ni, masuk hari Sabtu Ahad nanti kan, masuk kayak, kanan dia pusing Dia akan Maksudnya whoever yang you jumpa tu memang you niat untuk point fokus tu. Empat. Empat, ingat tadi empat apa? Satu makhluk Allah Ta'ala yang aku jumpa, empat peranan dia dalam hidup aku. Sebagai klien, sebagai ejen, sebagai COI, sebagai nominator. Empat. Ataupun nominator ni kita panggil referral lah. COI ni center of influence. Contohnya kita jumpa guru besar. Guru besar tu dia ada influence untuk ajak, masuklah bawah Suhidayah ni. Suhidayah ni saudara saya contoh. Jadi dia mesti empat orang tu. Dia mesti jadi empat orang tu. Semua makhluk Allah Ta'ala yang kita jumpa, dia mesti jadi empat orang tu. Klien, agent, referral dengan COI. Dan kalau kita tak apalah nak sale je dulu. Kita akan tenggelam Suhidayah. Tenggelam tu dah 10 tahun tenggelam. Anda akan tak perasan yang anda tenggelam. Dan tahu-tahu dia akan jadi macam gambar orang tua tadi. Kekal sebagai salesman walaupun dah usia 63 tahun. Dan kita tak sedar, tu dipanggil leka. Semalam saya ada borak dengan Lokman cakap benda sama. Pasal kelekaan. Leka tu, dia bukan saja Lokman leka. leka tak? Lokman leka tak sekarang ni? Lokman, Lokman leka tak? Itu kena personal punya tu. Lokman leka tak? Kena tanya dia. Kan? Kalau kita leka dengan sale ni, Sri Daya, dia memang seronok. Kan? Dia memang seronok sebab kita makin lama buat, makin senang. Makin buat lama buat makin popular. Betul? Betul? Betul. Tapi Tak. kita akan tenggelam dan terperosok di bawah 7 kerak bumi. Bak kata Azri Walter. Kau akan mereput kat situ. Kan? Faham tak? Boleh faham tak? Kita kena mesti akhirnya kita ada create leverage dan kita mesti create kata apa, build up empire tu. Empire tu dia tak boleh buat dengan sekadar kita lepaskan diri. Contohlah saya beritahu. Kan? Nabi SAW, kan? Nabi SAW kalau dia seorang-seorang je dekat Gua Hira tu dia relax dia relax dia uzlah seorang-seorang, dia tak ada buat pun ngajak orang kan. Itu bukan dipanggil sebagai rasul yang dengan sifat tabligh. Tak. Dia kena create sahabat-sahabat yang powerful. Sahabat-sahabat tu punya kebolehupayaan yang ni pandai berperang. Dia pegang orang ni dia tarik jadi masuk Islam. Jadi the empire tu create. Sebab bila nak persediaan untuk membina Madinah tu, Nabi dah ada general perang. Nabi dah ada negotiator. Nabi dah ada diplomatik. Nabi dah ada orang kata penakib. Nabi dah ada yang powerful berkaitan dengan surat menyurat sebab Nabi tak reti menulis. Nampak tak? Nampak tak? You kena cukupkan orang yang powerful kat dalam you punya team members. Itu dia punya barang. Barang ni kena siap. Kalau kau seorang-seorang je, mereput. Sebab tu saya cakap saya tak setuju pasal dia ni mengambil masa tu boleh tapi jangan lama sangat lah. Jangan lama sangat. Ya. Jangan lama sangat. Tambah sikit ya. Ya Man, sila Man. Yang macam soalan Kak Sul. Mana dulu saya pun dalam keadaan tu juga dulu. Waktu nak go to recruitment. Ya sebenarnya kalau dulu kan kita banyak kontes kan. Saya waktu tu tak nak selalu fokus pada sale. Apa saja kontes mari saya pun tak tahu je. Maksudnya saya tak kejar dah kontes. Maksudnya kontes tu kita pejam mata je. Tak dapat sudah. So waktu tu kita memang sales tak jalan. Macam Abang Sirat cakap ni kita nak kaya kena dua belah. Cuma kalau kita kaya sebelah saja untuk kerja kontes, memang kita akan tertinggal recruit lah. Itu saya tak nafi lah. Sebab tu
bila bila saya nak start untuk recruit, macam tahun ni pun saya dah recruit tak ingat lah 3 orang kot. 3 orang. So memang kontes tu punya mata durian ke apa tu, kalau dapat dapat, tak dapat sudah. Macam tu lah lebih kurang. Tapi taklah bermakna kita tak kontes tu tak bagus, tak. Tapi kadang-kadang saya rasa dulu kontes tu yang tarik kita punya fokus pada recruit sebab kita nak kerja sales. Tapi kalau ikutkan memang kalau memang nak start sebagai leader, memang kita dah kontes tu tak tepi lah. Kita fokus pada recruitment sebab recruitment tu ialah sebenarnya kita punya award ataupun betul lah kalau kontes ada award kan, itulah award kita kalau kita recruit. Jadi memang kena start pada situ lah, sampai situ. Saya nak bagi Kak Su tu So, rasanya lepas ni kontes tutup mata, Ustaz. dia jangan tutup mata lepas tu tak recruit. betul. Okay, tutup mata sebelah. Okey, saya nak bagi satu ayat yang saya jumpa Kak Nat hari Selasa hari tu dengan Naim sekali kan. Kak Nat bagi satu ayat yang sangat powerful. Kayak Kak Nat jawab kan. Kak Nat cakap apa? Dek, kalau adik kejar champion, adik dapat champion tu. Champion dapat champion MDRT adik dapat. Okay, MDRT lah champion paling tinggi kan. Tapi adik tak dapat naik pangkat. Adik akan mereput kat situ. Kak Nat tak cakap mereput. Mereput tu Azri Walter punya ayat. Tapi maksud saya faham maksud tu. Kalau kau kejar MDRT, dia dah kan. Sale memang seronok kan. Dapatlah naik apa kita dapat kat notes kan. Itu bagus. Bukan jangan cakap Dapatlah bagus pergi lah Tokyo kan. Dapatlah pergi Tokyo kan. dapat kita betul alhamdulillah. Tapi pangkat tak naik. Faham tak? Pangkat tak naik. Betul. Nampak tak? Pangkat tak naik, kau kekal kat situ. Lepas tu saya cakap, adik, dia okey je, tak salah. Tapi kita berpusing tau. Kita berpusing kayak tu, pusing sama. Kita akan lahirnya mereput lahirnya. Dia akan tenggelam tau. 10 tahun tu. Lepas tu saya cakap, adik, saya tunjukkan gambar. Awak nak jadi ke salesman tua yang dia salesman masih lagi macam dulu? Masih lagi yang kata apa? Dia tak salah. Dia benar tak salah. Tapi betul ke nak yang tu? Macam tu. Ataupun dah ada dah. Mimi Mizah ada 30 AM bawah dia. Dia CM yang ada 30 AM. Dia isap okok je setiap hari, Mimi Mizah. Sebab sales masuk macam biasa. Nampak tak? Boleh faham? Boleh Nampak tak? Itu. Dia kena imagine ni. Otak ni kena imagine. Otak tu imagine apa yang boleh berlaku. Aku nak macam tu. So, aku kena bekerja ke arah tu. So, dia kena berkorban. So, Hidayah. Sebab tu kita di Aidil Adha ni kan. Kena berkorban. Berkorban tu maksudnya berkorban bina tim. Itulah yang Kak Nat cakap. Maksud Kak Nat cakap, Kak Nat, okey, saya beritahu satu benda lagi. Saya jumpa Kak Nat. Tahu tak Kak Nat menjadi CAM usia berapa? Siapa yang tahu? 25. Apa 25? Salah. Mimi Mizah ni antara orang lama. Kak Nat jadi CM umur apa? Firdaus, Kak Nat jadi CM umur apa? 18. 18. 34. 34. Firdaus ni antara orang lama ni. 29. 29. Betul. 29. Wow. Okey, itu satu jadi CM. Kak Nat spin off Rashdan. Umur apa? 34. Salah, 36. Naim yang cakap. 36 Naim. 36. 36. Kau sebelah Kak Nat. 36. Sebab tu saya cakap, it's okay Suhidayah kalau kata rasa nak kejar yang kat situ. Nanti luar kita tak tahu tenaga kita macam mana di masa akan datang. Sekarang Jadi, dah drain dah. kita pun rasa. Sebab tu Azrul tu cakap, kau akan drain. Tapi kalau kau rasa itu yang kau nak, silakanlah. Itu Azrul tu cakap itu. Kalau kau rasa itu yang kau nak, silakanlah. Takut nanti kita kena kutip Kak Su kat sekolah. So tengah bagi taklimat kan. Dia kata, Assalamualaikum. Topik saya. Ambulans datang. Kak Su tengah bagi taklimat. Buat sale lagi orang tua tu. Nampak tak? Okey, boleh faham tak? Jadi kalau you tak nak diri you jadi macam tu, so you kena buat berkorban sekarang untuk buat dua kerja. Sale pun kau kayuh, rekrut kau kena kayuh. Ini kan, benda ni kan, memang susah tau nak pecahkan otak. Ni apa nama tu, apatah lagi tengah all out buat sale kan. Saya tahu. Sebab saya pun memang macam tu. Saya pun kaki sale. Tapi dia kena juga berkorban tu. Sebab tu, kalau rasa nak powerful lagi, jom kita turun Seremban, kita jumpa Kak Nat. Kak Nat akan bagi ayat yang lebih memekikkan jiwa. Saya jumpa dia hari Selasa tadi. End up saya
nak bagi sharing pasal rekrutmen pada hari ini sebabkan dia punya powerful speech dia kepada saya masa pertemuan pada hari Selasa. Esok kita jumpa lagi dengan Kak Nat. Dia nak turun Melaka. Jadi saya harap kita semua sedar kita punya kata apa yang kita kena buat dalam kerjaya kita. Macam saya cakap lah, kalau kita dekat dalam pekerjaan ada 41, Mimi Miza pernah kerja kan? Pernah bekerja kan Mimi? Mimi pernah kerja kan? 41 ada 44, 48 kan. Yang kita tahu peranan-peranan makin atas tu, peranan makin atas adalah manage people. So termasuk juga dalam Zurich. Kau dah 10 tahun dalam Zurich, kau dah 20 tahun dalam Zurich, kau masih lagi manage client. Maksudnya kau masih lagi macam tahap year 1 bulan 1 lah. Padahal kau dah tahap 20 tahun, kau dah tahap 30 tahun dah dalam industri. So kita kena berubah. Nak berubah tu yang bestnya, powerfulnya dalam industri kita ni, kita nak naik pangkat tu, kita sendiri yang tentukan bila kita naik pangkat. Itu yang best tu. Kita sendiri decide. Maksudnya, kalau kita buat cepat, kita ikut Zanbook tu clear, kita punya leader akan signkan kita punya pangkat tu as fast as possible. Ya, nak kerja. Macam tu. So, kita yang kena gerak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Lagi panjang ni kan aku. Aku terlepung ni. Aku yang tak tidur lah ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung kemudian lah Budak ni dah melompat-lompat ni. Ada siri kedua, please. Okay, kalau ada permintaan, kita buat lah. Ingat, tampal dulu kat peti sejuk. Baru ada seri kedua. Tak ada Gambar. tampal, tak ada. Nampak? Nampak tu. Okay. Nampak tu. Dah ada orang buat tu. Tampal, Man. Post dekat ni. Mana tampal? Siapa tampal? Nampak tu? Aduh, Man. Tampal kat muka tampak sini. kat dahi, Lokman. Dah, tak lepas mayang tu. Sejuk tu. Tak lepas. Ingat, rekrut juga. Jangan lupa Tuhan. Ini sujud pun tak lepas. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau siapa yang dah buat, tolong snap. Bye-bye. Baik, terima kasih. Okay, sama. Assalamualaikum. Salam.